Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Baik, siri berikutnya perkongsian kita tentang buku kitab terakhir Gemar Sang Nabi. Jadi kita masuk seterusnya, iaitu bab yang ketiga, iaitu berjudul Perjanjian di Lembah Na'man. Baik, jadi bab ini kita mulakan dengan surah Al-A'raf ayat 172 sebagai pembuka bagi bab ini, iaitu ayat yang berkenaan dengan perjanjian pertama yang diambil oleh Allah sebagai Tuhan kita, iaitu ketika kita dikeluarkan daripada tulang sulbi bapa kita Adam alaihissalam. Dan ayat ini adalah ayat yang maknanya yang paling dahsyat, mengingatkan tentang inti kewujudan kita. Maknanya apa sebab kita wujud, kenapa kita dicipta. Ini adalah inti kewujudan. Sebab itu kalau kita baca di sini, langit cerah dan tenang, kan? Kita baca sikit sini. Pengembara tua dan amin melangkah perlahan menyusuri batas sawah. Angin bertiup lembut menyentuh pucuk padi yang tunduk seperti dalam tahiyat panjang. Maknanya kedudukan dia tu, kan? Dari jauh Bukit Suri berdiri membisu, mengawasi desa sejak zaman yang tidak direkod. Di kaki bukit itulah hamparan padang menghijau memantul sinar mentari senja, dan dari balik pepohon rumbia terdengar kicau terakhir burung petang. Pengembara tua memetik sehelai daun padi, mengusingnya di antara jari. Kenapa kalau orang tanya kenapa emfas ni, dia banyak cerita dia ni macam lembah suri ni sawah padi, kan? Sebenarnya dulu secara peribadi, kan, maknanya kita pernah maknanya membesar di kampung yang ada sawah padi. Kecil dululah, sampailah kita darjah 4, darjah 5 macam tu, kan. Maknanya kita duduk di sawah padi, rumah nenek kita, kan, nenek Ana, maknanya Ana membesar. Jadi apa yang kita tulis tu memang real, memang kita ingat pengalaman kita di sawah padi. Sebab itulah kenapa Lembah Suri, tempat dia tu adalah apa? Adalah kita pilih yang dikelilingi dengan sawah padi. itu rahsia dia, kan. Jadi itu nilai tambah lah, kan, sedikit. Baik, pengembara tua memetik sehelai daun padi, memusingnya di antara jari. Ni kalau kita tak ada pengalaman ni, kita tak boleh nak bayang, kan? Kita tak boleh nak bayang. Bila kita ada pengalaman, kita boleh bayang dan kita boleh kongsikan pengalaman kita itu dalam bentuk gambaran kata. So, itu pengalaman penting juga untuk penulisan seperti novel, kan? Sebab dia nak adukan antara ilmu, hikmah, pengalaman. Bila pengalaman dengan ilmu tu diadunkan, maka itu akan menghasilkan hikmah. Baik, kalau kita buat buku ilmiah, tak adalah benda ni. Tak adalah pengalaman sawah padi, kan, gitu. Fakta pertama, fakta kedua, kan, dalil ini, dia agak kosong lah, kan. Walaupun, tapi orang yang dah mula membaca penulisan kita ni, alhamdulillah mereka boleh adapt lah, mereka boleh terima, kan. Tak ada apa yang ni yang buruk, bahkan yang baiknya adalah menambahkan kosakata kita. Kita sebelum ni tak tahu, kan, pepohon rumbia tak pernah dengar ke, orang zaman sekarang tak pernah tahu pohon ni, yang tahu Mobile Legend, yang tahu game ini, game itu. Dia tak tahu dah apa dia sawah padi pun belum tentu tahu ke, kan. Tapi orang yang duduk kat kampung boleh tahu lagi lah, alhamdulillah. Baik, wahai Amin, katanya lembut, pernahkah engkau terfikir bahawa sebelum semua ini wujud, ini penting ni, sebelum semua ini wujud, maknanya yang kau tengok sekarang ni,
hamparan sawah padi, langit, bumi, padi dan angin ini, sudah pun ada satu perjanjian yang lebih tua daripada masa. Tengok bahasa dia. Tengok dia, pengembara tua ni macam mana dia. Ini adalah uslub dakwah, antaranya dipanggil uslub irtibat al-khabar atau irtibat al-risalah bisyai'in mahsus amam al-mad'u. Ini uslub dakwah sebenarnya, iaitu pengembara tua mengaitkan sesuatu yang boleh dicapai, dilihat di hadapan mata Amin, yakni sasaran dakwah dia sekarang ni. Amin murid dia, sasaran dakwah murid dia, yakni diikatkan dengan apa yang Amin lihat, hamparan sawah, bumi, langit, angin yang dia rasa, syai' mahsus yang boleh dirasa pada panca inderanya, terus dikaitkan dengan mesej, risalah yang pengembara tua nak sampaikan. Ini uslub dakwah yang sebenarnya uslub dakwah an-nabawi, nabawiyah. Ini adalah manhaj Nabi dalam dakwah. Apa dalilnya? Nabi SAW satu hari, banyak ni riwayat, Nabi SAW keluar dengan para sahabat, kemudian waktu malam di padang pasir yang indah, kemudian Nabi SAW tengok bulan purnama, kemudian Nabi SAW terus kata dekat para sahabat, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badri la tudammuna fi ru'yatihi ay la tudarruna fi ru'yatihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu ada dalam Musnad Imam Ahmad, ada dalam Bukhari, Muslim kalau tak salah, ataupun dalam Kutubus Sittah, ada juga dalam kitab-kitab akidah dibahaskan, Al-Wasitiyah, ataupun dalam syarahan terhadap kitab-kitab akidah sangat banyak. Ahli sunnah tahu hadis itu, mengisbatkan tentang ru'yatullah, maknanya hamba akan melihat Allah di hari akhirat kelak. Nabi terus irtibat, makna kaitkan bulan purnama yang para sahabat nampak tu dengan akidah, iaitu apa? Melihat Allah di akhirat kelak, dalam syurga kelak. Kita tak mau bincang tentang akidah, kita dah bincang banyak lah dalam Syarh Sunnah Al-Barbahari, kan? Kat sini kita nak tengok dari sudut fan, dari sudut seni dakwah tu, fannud dakwah. Ini penting novel. Sebab kalau kita tulis buku ilmiah, kita kena tulis satu bab tentang dakwah saja, jadi dia kaku lah, kan? Macam hari ni kita nak belajar usul dakwah, dia ilmiah, dia macam tak menarik lah. Bila kita bawa cerita, naratif, sardiyah, maknanya apa? Dia lebih menarik. Sebab dia terus kita kaitkan dengan cerita, naratif yang semua orang boleh faham dan boleh rasai. Pengembara tu dia terus, kan, dia terus kaitkan apa yang Amin nampak, apa yang Amin rasa, angin, langit, bumi, padi, kan, saja sebut padi tu. Sebelum semua ini wujud, sudah pun ada satu perjanjian yang lebih tua daripada masa. Penting kita kalau nak ajak anak kita, kan, kalau kita dah tengok anak kita ni dah belajar ni, dah stres, ajak dia keluar, pergi makan angin, pergi jalan, pergi taman, pergi sungai ke, pergi bukit ke, selamat kan, yang selamat lah, kan. Jangan pergi waktu hujan lebat, kan. Pergi berjalan, dan ajak dia untuk berfikir, ajak dia untuk maknanya melihat alam yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berfikir dan kaitkan dengan tauhid, kaitkan dengan kewujudan. Antaranya macam inilah. Dia tak perlu pun skema kan, kena syarah tafsir ayat ke, tak, bagi dia berfikir saja. Bagi dia berfikir. Itu maknanya bergantung kepada kemampuan kita lah, ya, masing-masing. Ikut kemampuan masing-masing. Baik. Langit belum terbentang, sambung gurunya, dan bumi belum diratakan,
di satu tempat yang tidak diukur oleh ruang, ketika roh belum mengisi jasad, wujud satu detik yang tidak tercatat dalam kitab manusia. Maknanya kita tak tahu pun sebelum ayat ni turun, sebelum ayat ni cerita. Surah Al-A'raf tu. Tak tahu. Baik, saat itu Adam telah tercipta dengan tangan Allah yang Maha Agung dan Allah meniupkan roh ke dalam. Mereka berhenti sejenak. Balik-balik. Dipanggil iltifat. Iltifat ni, kita cerita tentang perjanjian kan. Itu tentang Nabi Adam. Dan berat tu. Kita bagi ringan balik. Dia panggil iltifat. Usul iltifat ni kita alihkan. Mereka berhenti sejenak. Okey, relax sekejap. Tarik nafas kejap macam tu. Supaya tak beban lah, tak berat. Sebab itu penting sardi. Uslub sardiyah maknanya riwayat, hikayat, antaranya novel ini, sebenarnya dah digunakan oleh nenek moyang kita zaman berzaman. Novel, penulisan novel, ceritaan, kisah, hikayat ni memang ada dalam catatan, bukan Yunani, bukan Parsi. Setengah orang, dulu anda pernah dengar orang kata ini semua Majusi punya, Parsi punya, diorang suka cerita-cerita ni, karut-marut, bla bla bla. Tak, sebenarnya daripada zaman Arab yang lama, kuno. Maknanya daripada Finiqiyun, maknanya Suryani, daripada Syria, daripada tamadun awal manusia, Sumeria, Akkadia. Ni semua Arab-Arab lama ni. Bukan ni Parsi saja. Diorang ni ambil daripada Arab. Bila sebut Arab, ini asal Suryani asal daripada Nabi Adam lah. Asal daripada zuriat keturunan Nabi Adam. Macam mana mereka nak cerita tentang kisah, macam mana. Sebab tu Quran turun, Quran tak nafikan kisah. Turun satu ayat tentang surah Al-Qasas. Betul tak? Sebab tu ulama-ulama Islam, mereka tak memerangi kisah. Cuma mereka memperbaiki. Cuma mereka islah. Mereka perbetulkan balik. Tak bawa cerita khurafat, tak bawa cerita karut-marut, tak bawa cerita yang tak ada asal usulnya, tetapi mereka isi dengan tauhidi sentrik. Itu yang ada dalam Al-Bidayah wan Nihayah, At-Tabari dalam tarikhnya dan sebagainya. Baik. Tak kala tubuh Adam tegak, kata penguara tua, Tuhan menyapu belakangnya. Ini ada dalam Bidayah kan. Al-Bidayah wan Nihayah ada, dan dalam kitab dulu karya Peace terbitkan, Al-Ithbatul Yadain, Al-Zahabi, Al-Zahabi pun ada riwayat ni. Boleh cari balik. Buku tu rare sebab dah habis. Daripada sapuan itu bertebaranlah roh-roh kecil, sehalus zarah, yakni semut kecil, seputih cahaya, bukan angin, bukan bayang, tetapi ketetapan. Mereka adalah engkau, aku dan seluruh manusia. Dia tak cerita macam cerita biasa kan. Dia tak cakap ini orang dulu-dulu, ini orang dulu-dulu. Tak. Pengembara tua dia menjiwai riwayat. Dia boleh bayangkan. Dia kata mereka tu adalah engkau, aku dan seluruh manusia. Engkau, aku. Maknanya termasuk pembaca yang baca. Nampak? Itu teknik macam mana kita nak bagi pembaca ni dia macam masuk dalam tu kan. Macam tu. Lalu Tuhan berkata kepada mereka, bukankah aku Tuhan kamu? Alastu bi rabbikum? Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Bahkan kami bersaksi. Itu ada kaitan dengan persaksian yang terawal, ada kaitan dengan bab yang kedua. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ada kaitan. Kerana kita ketika dicipta oleh Allah dalam di alam roh, kita telah mengambil persaksian itu. Kita dah ambil perjanjian mana? Qalu bala syahidna. Kita dah ucap. Maknanya kita semua ni dah mengucap dah sebenarnya. Tapi kita tak ingat. Kita tak ingat. Ini dalil dia. Semua. Itu yang kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang baru lahir dalam keadaan fitrah. Ini Islam. Maknanya mereka dah bersaksi bahawasanya Tuhan adalah Allah. Allah adalah Tuhan mereka. Bala syahidna. Tiada satu pun yang diam, tiada satu pun yang enggan. Tak ada yang memberontak. Maka perjanjian itu diikat bukan di atas kertas, tetapi di dalam fitrah. Subhanallah. Nampak macam mana pengembara tua dia olah. Tak diikat dalam kertas. Perjanjian tu memang tak ada dalam kertas. Kamu pergilah cari sampai ke mana, Mesopotamia ke apa, kamu tak jumpa.
kertas tu. Perjanjian ke apa, kamu tak jumpa tablet ke ukiran batu ke, takkan jumpa, kerana dia tak tertulis di atas kertas, dia tak tertulis di atas batu, dia tertulis di dalam fitrah. Maktubun fi fitrah, tertulis di fitrah. Amin menunduk, hatinya seakan mengingati sesuatu yang tak pernah dia pelajari. Kemudian sambung pengembara tu, sebahagian daripada mereka bercahaya terang, ujar pengembara, jiwa-jiwa yang dipilih untuk syurga ditulis dalam qadar sebagai penghuni jalan para nabi dan siddiqin. Sebahagian lagi suram dan lesu, terikat dengan ketentuan menuju neraka. Ini tentang ketetapan. Ini ada dalam kitab-kitab akidah tentang Al-Qadar, dalam As-Sunnah Ibnu Abi Asim, dalam Al-Syari'ah Al-Ajurri, dalam Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Riwayat ni sangat banyak tentang kita ni telah ditentukan sama ada ahli syurga atau neraka. Sangat banyak. Cuma kat sini anda tak letaklah riwayat tu, anda tak letak rujukan sebab kita nak bagi menjiwai tu kan. Kerana itu ada yang beramal seperti ahli syurga lalu mati sebagai ahli neraka. Dan ada yang kelihatan seperti ahli neraka tetapi Allah mengurniakan kepadanya husnul khatimah. Contohnya macam siapa? Dalam siri kitab terakhir ni, macam Fadil kan, dalam tembok sepi kan. Itu contoh kan, contoh. Mereka terus melangkah setiap tapak seperti menghayati sejarah lama. Adam melihat makhluk-makhluk kecil itu, yang tadi tu pengembara tua dengan Aminah. Adam melihat makhluk-makhluk kecil itu bersinar seperti pasir yang diterangi mentari. Dia bertanya, siapakah mereka ini wahai Tuhanku? Maka Allah menjawab, itulah keturunanmu. Lalu dia memperlihatkan kepadanya manusia yang pelbagai rupa, buta, tempang, lemah, cacat. Amin bertanya, mengapa ditunjukkan begitu Tuhan? Maksudnya Allah Ta'ala tunjukkan seluruh zuriat keturunan Adam di hadapan Adam. Sebab itu wa'allama Adam al-asma'a kullaha, antara tafsir yang disebutkan oleh ulama salah, Allah Ta'ala tunjukkan Nabi Adam nama-nama semua zuriat keturunan dia. Dan Allah tunjukkan semua. Adam kenal. Baik. Jadi Amin dia tanya, mengapa ditunjukkan begitu Tuhan? Kenapa kena tunjuk manusia yang rupanya buta, ada tempang, ada lemah, cacat, sempurna, ada... Apa jawapan pengembara tua? Kerana jawapan Tuhan ialah agar engkau dan keturunanmu bersyukur. Ini memang ada dalam riwayat. Kena cari ya. Kena cari. Kita bagi buku ni nak bagi kerja sikit pada pembaca supaya dia mengkaji sendiri. Mereka tiba di sebatang jambatan kecil daripada buluh merentasi parit sawah. Ni asyik ni bila baca ni. Di situ pengembara tua berhenti dan menunjuk ke langit. Di antara semua roh itu ada satu cahaya paling terang seperti fajar yang belum dikenali langit. Adam memandangnya dan bertanya, siapakah yang paling bercahaya ini? Allah menjawab, itulah Daud daripada keturunan. Ini pun dalam Al-Bidayah wa Nihayah disebut riwayat ni, boleh cari. Okey, panjanglah lagi kan. Kat sini kita nak ambil, kita ringkaskan. Okey, lembah Na'man tu. Okey. Ni Amin pengembara tua dia ingatkan tentang hadis dalam Sahih Muslim. Bukan kat sini. Okey. Wahai Amin, demikianlah manusia, bahkan sebelum nafas pertama dia telah mengenal Tuhannya, telah bersaksi atas rububiyahnya, namun amanah itu akan dilupa sebab saja dia dilahirkan. Bila dia dilahir, dia dididik salah dan sebagainya, persekitaran dia tak membantu dia, syaitan menyesatkan ibu bapa dia, persekitaran dia dan sebagainya, dia terpengaruh. Tapi saksi itu kekal, syahadah itu kekal, ia bersemadi dalam hati yang bersih. Maka barang siapa yang mencari Tuhan, sebenarnya dia sedang mencari semula janji yang pernah dia lafazkan pada hari yang tidak bernama sebelum segala yang bernyawa bernafas. Maksudnya sebelum dia lahir, maknanya ketika perjanjian yang terawal. Amin memandang sawah yang tenang dan tempat itu, tempat perjanjian itu di mana Tuan? Itu soalan dia. Pengembara tua menatap jauh ke arah Bukit Suri. Jadi Bukit Suri ni first kemunculan Bukit Suri ni. Sebelum ni ada kan. Dalam Amal Bara kita tak cerita tentang Bukit Suri. Tapi ni ada Bukit Suri. So Bukit Suri ni dekat Lembah Suri lah. Pengembara tua menatap jauh ke arah Bukit Suri. Kemudian dia menjawab, lembah Na'man di hari Arafah. Maknanya perjanjian ni Allah Ta'ala ambil ketika di mana? Di tempatnya di lembah Na'man di hari Arafah. Tempatnya di lembah Na'man
harinya adalah di hari Arafah. Ini adalah riwayat yang sahih secara mauquf daripada sahabat Nabi yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Itu ada rujukan dia. Lembah Na'man, lembah di Mekah di Jabal Tan'im, antara dua jabal iaitu Nu'im dan Na'im. Sebab itu dia panggil Na'man. Dikatakan ia adalah lembah dalam perjalanan ke Taif keluar ke Arafat. Dikatakan ia adalah lembah di belakang Arafah, dipanggil Na'man al-Araq atau Na'man as-Sahab. Sahab. Maknanya kita tak tahu perincian dia kat mana, sebab sekarang ni dah berbeza lokasi kan. Maknanya Arafah tu dah jadi padang Arafah yang sekarang ni. Mungkin dia memang betul dekat belakang maknanya belakang Arafah, dipanggil Na'man al-Araq kan. Dan di situlah katanya Allah memanggil Adam ke satu tempat sakral yang suci, Arafah, dalam sunyi yang dicipta khas untuk azali. Allah menarik seluruh keturunan manusia daripada sulbi bapa mereka. Ia bukan kelahiran tetapi penzahiran. Bahasa lah maknanya. Bukan lahir kat situ, tapi penzahiran roh kita di hadapan Adam. Dalilnya apa? Surah Al-A'raf yang awal tu. Ini macam nak tafsirkan kan. Ini dalam kitab tafsir banyak. Riwayat ni pun ada dalam kitab tafsir, ada dalam hadis kan, ada riwayat An-Nasa'i. Bukan suara yang dipaksa, tetapi kesaksian yang lahir daripada kesedaran yang suci. Sebab roh waktu tu, roh betul-betul suci. Kerana tak bersatu dengan jasad lagi, dan tak lahir ke dunia lagi, dan tak menerima apa-apa kesusahan di dunia lagi. Roh-roh itu bertaburan umpama zarah bercahaya, dan Tuhan berbicara kepada mereka secara langsung. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Dan mereka menjawab, bala syahidna. Itulah perjanjian pertama. Kemudian kena baca kan, suara-suara halus itu naik ke langit sebagai perjanjian abadi. Sebahagiannya akan lupa, sebahagiannya berpaling. Tetapi tiada siapa yang tidak bersaksi. Maknanya semua bersaksi. Maka pada hari pembalasan, apabila mereka menafikan, langit dan bumi akan membalas, engkau telah bersaksi tetapi engkau melupakan. Maknanya apa? Sebab semua saksi. Macam Allah Ta'ala kata dalam surah Yasin kan, wa tashhadu arjuluhum, maknanya akan jadi saksi kaki kita, tangan kita kan. Jadi semua saksi. Amin menggenggam rumput di tepi batas, ini batas sawah. Jadi tauhid bukan sekadar ilmu. Bukan, jawab pengembara tua. Ini kita nak bantah golongan yang tauhid ni hanya teori. Tak, bukan teori ia fitrah. Ia cahaya yang pernah dinyalakan dalam setiap diri. Dan syirik, kufur, nifak, semuanya pengkhianatan kepada sumpah asal. Sumpah asal maknanya tauhid kita. Ni kita kena guna perkataan ni. Sumpah asal kita tauhid. Nampak? Bukan sumpah asal kita Melayu apa mana. Ni semua karut. Ni rendahan. Yelah Melayu lah. Tapi ni lagi tinggi kot tauhid. Kan? Ni sumpah apa bangsa, apa benda bla-bla ni. Ya, ada peranan dia. Tapi yang ni paling tinggi. Kalau kita nak ajak masyarakat Islam, umat Islam, Melayu bersatu, ajak mereka kepada ni. Sumpah asal, yakni tauhid. Surah Al-A'raf ni. Kerana itu katanya lagi, Arafah bukan sekadar tempat berkumpul. Ini hikmah. Ia medan mengingati sumpah itu. Dan setiap langkah ke arah iman adalah usaha pulang ke satu titik. Saat roh kita berdiri di hadapan Tuhan dan berkata, bala syahidna, bahkan kami bersaksi. Ini penting. Maknanya hikmah kalau kita pergi haji lepas ni, boleh ceritalah. Boleh bawa buku Kemuliaan Nabi ni, baca. Selain baca doa, zikir dan sebagainya, ingatkan kepada sahabat-sahabat kita yang pergi haji dan umrah ni, perjanjian ni kita ambil di lembah Na'man. Dan engkau tahu, ujar pengembara tua perlahan, pada hari kiamat nanti seorang manusia yang azabnya paling ringan, yang hanya dijilat api di kakinya hingga otaknya mendidih, akan ditanya oleh Tuhan. Ini riwayat dalam Sahih Muslim, Al-Bukhari dan Muslim, merujuk kepada Abu Talib, kata syurahul hadis. Akan ditanya oleh Tuhan. Ini yang paling ringan ni. Andai engkau memiliki seluruh isi bumi ini, adakah engkau sanggup menebus dirimu? Dia akan menjawab, ya, demi keselamatan. Dan Allah akan membalas, aku hanya meminta daripadamu sesuatu yang jauh lebih ringan
Ringan di sisi Allah sebenarnya. Ketika engkau masih dalam sulbi Adam, janganlah engkau menyekutukan aku, namun engkau enggan melainkan melakukan syirik. Ini tafsir kepada perjanjian. Tafsir yang lebih detail tentang perjanjian di lembah Na'man ini, surah Al-A'raf, di awal bab itu, ayat 172 itu, alastu birabbikum, ini adalah tafsir dia. Tafsir dia adalah apa? Allah minta kita jangan sekutukan dia dengan sesuatu apa pun. Tauhid lah maksudnya. Alastu birabbikum tu bukan mengaku saja tau. Maksudnya Allah kata, kalau kau mengaku aku Tuhan, jangan syirikkan aku. Kita semua kata syahidna. Ini dalil dia. Hadis dalam Al-Bukhari dan Muslim. Ini dia punya detail dia. Dia punya perincian dia. Sebab tu perincian ayat Quran mesti kena diperincikan dalam hadis. Kalau tak, kita tak faham apa benda syahidna, saksi. Saksi apa? Saksi untuk tak mensyirikkan Allah. Wahai pembaca sekalian, wahai kita semua, saksi ni, saksi sumpah asal ni kita kena ingat ingat dekat semua ni, anak-anak kita, kawan-kawan kita, adik-beradik kita ni dulu pernah sumpah dengan Allah tak mau syirikkan dia. Tapi kat sini Nabi cerita lelaki yang paling ringan azab ni pun, dia kata, Allah kata, namun engkau enggan melainkan melakukan syirik. Masuk neraka. Kan? Amin menunduk suara alam seperti diam seketika. Semua tu perumpamaan. Yani amin duduk suara alam seperti diam seketika, maknanya perumpamaan. Metafor. Begitulah beratnya janji awal itu, kata pengembara tua. Ia bukan hanya lafaz antara makhluk dan Khalik, ia adalah inti kepada kewujudan. Inti kepada kewujudan. Tadi kita guna sumpah asal. Inti kepada kewujudan kena guna, normalize kan. Sebab tu kita tulis dalam bahasa Melayu ni, supaya melekat dalam hati orang Melayu. Ini inti kewujudan kita. Kan? Inti kepada kewujudan bukan kita semata-mata nak makan nasi lemak, nak makan mi goreng, nak buat kapal Melayu, nak buat keris, nak parang terbang. Bukan. Inti kepada kewujudan adalah tauhid. Tauhid adalah ikatan pertama. Ikatan pertama pula. Nampak? Kita nak tegaskan tauhid ni dengan istilah Melayu. Yang kita harapkan Allah Ta'ala jadikan buku ni, orang Melayu nanti 10 tahun akan datang pun akan baca yang ni, 20 tahun akan datang insya-Allah akan baca ni, 30 tahun akan datang insya-Allah akan baca yang ni, akan menggunakan lafaz ini. Inti kepada kewujudan. Tauhid adalah ikatan pertama, dan setiap pengkhianatan terhadapnya adalah kesyirikan yang mengakar, yang lahir sebagai patung, berhala, ketundukan kepada hawa nafsu, dan peraturan yang mencabar langit. Ini semua ada dalam perbahasan akidah, iaitu tentang menuhankan hawa nafsu, keberhalaan. Semua tu ada dalam perincian dia dalam perbahasan akidah. Boleh rujuk pada tempatnya. Perjanjian itu hidup dalam diri setiap manusia, sehingga apabila dia berpaling daripada Allah, maka yang dilanggarnya bukanlah sekadar hukum, tetapi sumpah asal kewujudannya sendiri. Berat tak? Berat. Maksudnya kita bukan cakap buat syirik haram, bukan sekadar cakap tauhid wajib, bukan sekadar cakap tak, kita ikat terus dengan sumpah asal, ikatan pertama, inti kepada kewujudan. Semua istilah-istilah tu kita kena normalize kan. Satu, anda harapkan pembaca-pembaca jangan ada pembaca yang mesej anak, dia kata, ustaz kena ingatkan kepada pembaca ni, bukan sekadar baca maknanya sonok-sonok, bahkan benda-benda ni lah kita kena bangkitkan. Bukan nak tunggu orang puji novel kita ni, novel terbaik, bla bla bla. Anda tak mau orang puji-puji macam tu. Anda nak siapa yang baca faham, keluarkan pengajaran ni, sebarkan. Siapa yang ada Facebook ke, ada Twitter ke, ada Instagram, sebarlah, buat macam mana. Itu yang anda harapkan. Maknanya bukan baca tu sekadar ustaz tulis, tu tak baca, ataupun tak, kalau tak baca lagi, tak sempat baca, kita faham lah. Ramai yang tak sempat baca lagi, kita faham. Tapi kalau dah baca, hayati, dan ini adalah modal untuk dakwah sebenarnya. Tauhid adalah inti. Maknanya anda dah prepare, anda bagi bahan mentah ni, anda dah proses, anda dah persembahkan dengan baik.
dengan bahasa yang cantik, molek ni, insya-Allah sebarkan. Gunakan istilah-istilah ni, itu yang kita harapkan. Itu yang kita harapkan, bukan sekadar kita baca untuk bacaan ringan. Ini untuk penuntut ilmu. Untuk mereka yang nak berdakwah dan sebagainya, ini boleh dijadikan sebagai asas. Untuk ajak orang yang bukan Islam sekalipun boleh. Kan? Maknanya, sebab tu ada orang tanya, ada tak dalam bahasa Inggeris buku ni? Ana kata maaf. Gemuk Sanam ini kita buat fokus dalam bahasa Melayu dulu. Mungkin doakan ada bahasa Inggeris. Sebab dia, kalau betul anda faham ada orang yang mungkin dia nak bagi dekat orang non-Muslim, bukan Islam. Tapi sebenarnya berbanding beza dengan tembok sepi dengan ambang bara, yang ni manfaat dia untuk bukan Islam tu lebih tinggi sebenarnya. Sebab kita ingatkan orang semua manusia tentang inti kepada kewujudan. Inti kepada kewujudan. Sebab kita tak mau anggap Islam ni maknanya nak faham Islam ni maknanya kena faham satu pattern saja, cara, metod, kena pergi kelas, belajar Quran, belajar sunnah, belajar hadis, satu pattern saja. Tak. Kita pelbagaikan uslub antaranya dengan cara ini supaya lebih dekat untuk difahami dengan bentuk naratif sardiyah ini. As-sardiyah, al-qisah as-sardiyah, naratif antara wasilah yang ampuh untuk menyampaikan mesej tanpa kita perlu syarah panjang. Orang baca kalau dia faham bahasa Melayu, alhamdulillah. Kalau dia tak faham, alhamdulillah juga. Mungkin satu hari nanti dia boleh faham. Kan? Kemudian yang terakhir adalah Sayyidul Istighfar. Yang ini penting. Yang ini ada beberapa orang juga dia komen, dia message pembaca-pembaca, dia terasa dia kata bagus yang ni dia seronok lah. Kita bila kita baca tu, pembaca dia rasa seronok. Dia kata seakan-akan pengembara tua bercakap dengan dia dan sebagainya. Maksudnya alhamdulillah sampailah mesej tu. Itu yang kita nak. Kita nak supaya kita baca dan kita dapat faedah, dapat menambahkan iman kita. Bukan kita lagi sombong, tapi kita lebih ingat okey, Sayyidul Istighfar kan. Bukan, yang ni yang paling penting ni, dia kata, pengembara tua ingat kat sini, dia kata apa? Yang anda nak quote kat sini. Dia kata tentang fadilat Sayyidul Istighfar ni kan. Dia kata kat sini, mana dikaitkan dengan sumpah asal dengan Tuhanmu. Wahai Tuhan, wahai anakku, ujar guru, itulah kata-kata rohmu dahulu. Engkau bukan sekadar meminta keampunan dalam zikir ini, engkau mengingatkan kembali dirimu akan sumpah asalmu dengan Tuhan. Bila kita ingat dosa kita, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abdu la ilaha illa anta, tauhid tu, ingat balik tu. Ingat balik perjanjian tu. Faham tak? Sebab tu ini penting. Ini penting dalam tadabbur. Penting. Zikir tu yang nak sebut dekat sini, pengembara tu ada sebut kan, dia kata zikir ni bukan jampi kan, bukan sekadar jampi. Bukan sekadar lafaz lisan, tetapi sumpah semula daripada hati yang sedar. Itu satu. Dan ada satu lagi yang dia kata sebab itulah ia menjadi zikir yang jika dibaca dalam sedar mampu menyelamatkan manusia daripada azab abadi. Maksudnya poin di sini, zikir-zikir yang kita ditunjukkan oleh Nabi SAW mesti dihayati. Cara untuk kita nak bantu masyarakat kita hayati antaranya melalui naratif. Ni budak-budak pun boleh faham. Mak budak boleh faham, nenek budak boleh faham. Ada dah bayar-bayar nenek, bayar-bayar datuk yang mesej kita juga, alhamdulillah baca dia orang sonok. Budak-budak baca pun dia orang sonok. Alhamdulillah. Maknanya yang penting bukan sonok tu saja, bahkan sampai mesej. Itu yang paling penting. Jadi kita berhenti setakat ini. Bab ke-3, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Itu insya-Allah bab yang berikutnya kita akan bincang tentang bab yang keempat. Bab yang keempat, demi dia yang terakhir. Ini cerita demi dia yang terakhir ni, ada seorang pembaca, dia mesej Ana tak sempat nak print screen, dia sibuk. Dia mesej, dia cakap
Ni kita share sikit yang bab keempat ni. Dia kata dia baca yang keempat ni, dia berhenti dan dia kata dia macam dia kata selama ni kita hanya tahu Nabi Muhammad ni sirah baginda sallallahu alaihi wasallam ni, lahir Nabi dan sebagainya. Bila dia baca tambah 4 ni kan, dia kata dia terkesan dekat, tak salah Ana, bila dia baca satu part ni, kita pun tak tahu pembaca beza-beza kan. Dia kata okey, baru dia nampak maknanya tujuan buku ni adalah untuk nak sampaikan sirah Nabi Muhammad ni bukan sekadar kita kenal Nabi Muhammad. Bukan sekadar tahu Nabi Muhammad pakai apa, suka makan apa, kahwin dengan siapa, meninggal bila. Bukan. Dia baru dia nampak. Dia kata sebelum ni kita hanya nampak macam tu. Alhamdulillah, dia pembaca awam. Pembaca awam, dia bukan penuntut ilmu pun. Pembaca awam. Dia bagi tahu dekat Ana, dia kata Alhamdulillah dia baru sedar. Maknanya, rupa-rupanya beriman kita dengan Nabi Muhammad ni menuntut kita untuk memperjuangkan sunnah Nabi, untuk maknanya menghayati lagi lebih. Dia kata, jadi buku ni Alhamdulillah sedikit sebanyak, dia kata dapat setakat yang dibaca lah, dia kata dia sampai dekat situ, dia berhenti dan dia berfikir, dia kata maknanya dia dapat mesej yang kita nak sampaikan. Dan memang itu sebenarnya mesej kita. Mesej kita nak bagi tahu sirah ni bukan sekadar riwayat, tetapi dia adalah takdir, penghayatan, dia adalah iman, perjuangan yang kita kena perjuangkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam sesi yang akan datang, bab yang keempat. Semoga Allah memberkati pertemuan kita semua. Naktafi bihadzal qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.